Jom aku tunjuk kat korang macam mana nak guna laser kilat ni. Laser yang murah tapi memang berguna. Senang je, korang boleh ikat kat tripod macam ni. Atas bawah boleh ikat. Letak, turn on kan dia. Nampak laser dia banyak kan. H ni button untuk horizontal, V ni vertical. Horizontal ada dua line, atas bawah tengok ada dua line goyang-goyang kan. Vertical ada dua line juga. Sini satu, lagi sekejap. Dengan situ satu. Nampak? So ada banyak line kat sini. Bilik ni terang tau. Ada part gelap, ada part terang. Tapi full boleh nampak. Atas bawah boleh nampak line dia. Tengok line hijau. Tapi line yang hilang tu, yang tu kau kena pusing-pusing lah benda ni. Maksudnya kau kena main pusing-pusing ni nanti ada. Kalau kacau di sini nampak. Relax, bagi dia tenang dulu. Dia tengah setting. Depan line tu dah diam. So kita tengok level ke tak level. Kita try yang horizontal dulu. Goyang-goyang lagi lah. So dia dah diam. Kita try tengok yang horizontal dulu. Macam mana, lurus ke tak lurus. Kau tengok tengok bubble tu. Maknanya dia lurus. Ngam horizontal. Kita try vertical pula. Kat sini lah. So tengok dah kena line. Kita tengok bubble dia lurus center So senang cara dia. On, pacak, dah dapat center dah. Tak payah pakai timbang air dah. Nak pasang shilling, nak pasang tile, nak pasang apa-apa, frame nak gantung jam ke, senang nak tahu center tak center. Laser daripada kilat, harga murah, link kat bawah.